Korang tahu tak otak saya sekarang ni tengah stres. Ada jumpa doktor cakap suruh rehat and buat sesuatu yang menggembirakan. Jadi saya buat keputusan untuk datang dekat sini. Sebelum tu korang tolong like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Nak duduk depan kerusi dah tak muat, kena duduk belakang ni. Hari ni kita berada di Kampung Laut, Kuala Terengganu, 7 km saja dari Bandar Terengganu. Hari ni saya nak release stress di Dira Homestay 2. Dekat sini memang best sangat untuk korang nak bercuti. Ada 4 bilik tidur, 3 bilik air, 8 biji katil, muat 25 orang. Banyak lagi benda best kat sini. Jom kita tukar baju. Allah, saya tinggal baju guys. Tak apalah, saya seorang tak pakai baju pun tak apa. Rumah ni memang besar and cantik sangat interior dia. Semua cukup lengkap. Ada kowe, ada peti sejuk, ada dapur boleh masak-masak. Lepas tu ada microwave. Yang paling dahsyat ada meja basuh dan mesin pengering sekali. Mudah sangat, memang gembira. Sekarang ni kita tengok pula dia punya bilik memang luas. Serius, waktu ni tak sabar nak tunggu malam nak tidur. Katil-katil dia pun cukup selesa, lembut. Ni pagi lagi tahu rasa dah nak tidur. Yang bestnya kan bila korang bangun-bangun tidur, bateri telefon korang dah nak habis. Korang tahu tak hebatnya dia punya meja ni boleh cas tanpa wayar. Siap ada speaker, boleh dengar lagu lagi. Selain dekat luar, dekat dalam ni pun dia sediakan TV juga, boleh tengok macam-macam. Yang ni pula bilik kedua. Setiap bilik disediakan kain semayang. Yang ni pula bilik ketiga dan yang ni pula bilik keempat. Dia punya hostel ni memang tara-tara hotel punya. Selesa sangat. Ni dia punya ruang keluarga memang santai. Sofa dia pun dah panjang ni. And TV pula besar, siap ada Netflix. Sambil tengok TV boleh tengok juga anak korang mandi kolam. Ni memang private food and privacy korang pun cukup terjaga sebab pagar dia tinggi. Ada ruang dewasa dan ada juga ruang kanak-kanak. Lepas je mandi boleh terus bilas dekat sini. Dekat luar ni pun ada lagi ruang-ruang santai, boleh relax. And terkejutnya saya, dia ada 2 dapur. Ni dapur dekat luar, siap ada kowe lagi. Jadi total korang akan dapat 2 kowe. Kalau mari dengan family ataupun kawan-kawan, dekat sini pun ada juga alat barbecue. Ni pula bahagian paling seronok waktu saya ada dekat sini. Macam-macam jenis permainan ada. Ada snooker, ada permainan bola, hoki ais pun ada. Ni kalau datang dengan kawan-kawan family memang enjoy. Tak lupa juga ada gym, taman permainan untuk kanak-kanak and taman-taman yang cantik macam ni. Fasiliti dia memang lengkap semua, tak perlu keluar dah. Memang cukup puas hati. Yang mana nak datang, boleh datang di Dira Homestay 2. Yang pertama dekat apartmen Ladang, Kuala Terengganu.